Ingatlah, setiap yang hidup pasti akan mati. Kepada sesiapa yang berkuasa, hadamkan video ini. Banding balik dengan negara-negara luar, khususnya Singapura. Kalau menteri dia hanya disponsor pergi tiket tengok bola ya. Dia orang dapat tau, dia bagi pilihan. You nak dituduh ataupun you nak letak jawatan? Tak jawatan, baru sponsor tiket tengok bola. Kan? Bandingkan apa yang kita ada sekarang. Kan? Sebab tu dia orang dah jauh ke depan. Sebab tu saya kata nilai-nilai baik yang ada pada dia orang kita kena ambil dan kita gunakan. Tidak ada benda yang mustahil boleh buat. Pemimpin yang kita bagi amanah, tak kira di peringkat mana lah. Sama ada orang politik ke, ketua-ketua jabatan ke, menteri-menteri ke, orang bawah ke, tu imam masjid ke, apa pun. Amanah yang dia bagi tu dilacurkan. Saya pergi ada satu forum dekat Perak dengan Ustaz Kazim kan. Dia cerita kat saya, ni dia kata kita ada tansi di masjid ni pun ada ni. Hari tu dia orang AJK masjid lah ni, duduk pekat-pekat sunglap lah di kapet. Kapet mungkin kita harga RM500,000. Dia orang makam jadi RM200,000. Itu orang masjid. Kan? Kalau orang masjid pun pegang rasuah macam mana? Kan? Tu semua peringkat. Kalau dibagi amanah, pegang, laksanakan amanah tu betul-betul. Kan? Bukan susah pun. Hiduplah dengan jujur, jangan rasuah. Kalau ada duit, belilah tanah. Kalau ada kuasa, pastikan amanah.